Ramai panik bila perlukan duit segera, terus fikir nak pinjam. Padahal ada aset yang paling laju, jadi duit adalah emas anda sendiri. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ramai tak tahu emas ni memang liquid. Maksudnya bila perlukan duit, emas boleh ditukar jadi cash dalam masa beberapa minit sahaja. Lagi simple, tak perlu tunggu proses panjang macam loan. Bila terdesak, jual di tempat yang salah. Ada yang rugi sebab harga rendah. Ada yang tak check spread. Ada yang terus lepas emas sebab tak tahu ada pilihan lain selain jual. Cara yang paling selamat, jual di tempat yang terus harga. Kalau anda simpan emas di Public Gold, boleh jual balik direct ke cawangan Public Gold atau melalui aplikasi. Harga terus nampak, duit terus masuk, dan kalau belum pasti, boleh juga guna arahan untuk dapatkan duit tanpa lepaskan emas. Jangan tunggu sampai terdesak baru nak belajar cara jual. Masa panik, kita mudah buat keputusan rugi. Ilmu ni kena siap awal-awal sebelum betul-betul perlukan duit. Emas ni jadi penyelamat bila kita ada ilmu. Jangan risau, kita belajar sama-sama. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas atau jual emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.